Macam mana cara bercinta di dalam Islam? Apa tanya ni? Kita nak bercinta laki-laki dengan perempuan lah. Laki-laki dengan laki-laki haram. Faham? Geng tuala putih. Cinta laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Bagaimana kita nak menghalalkan? Mana yang bukan mahram lah. Kalau kita cinta kakak kita itu harus. Kita sayang mak kita itu harus. Faham? Tapi kalau perempuan bukan mahram, nak boleh, dibolehkan. Lagu mana? Dia datang selepas kita melakukan perkara yang dibenarkan syarak. Pertama, kita meminang dia. Bila kita meminang dia, dia jadi bakal isteri kita, datang rasa sayang, datang rasa cinta. Itu yang dibenarkan dalam Islam. Nampak? Okey? Itu yang dibenarkan. Sebab apa? Sebelum kita bertunang, kita tak rasa apa-apa. Keluarga kita bawa kita pergi tengok, dan kita berkenan, lalu bertunang. Nak bertunang 2 minggu rasa suka, tunang 2 bulan rasa sayang, rasa macam dah jatuh cinta kepada seorang perempuan yang kita akan akad nikah 2 bulan dari sekarang. Hukumnya harus. Yang haram, ramaikan girlfriend, kasih tengok tu, kasih tengok ni, kasih tengok tu pula, mati-mati nak suka-suka, hukumnya haram. Faham? Cuma sebaiknya cinta itu selepas kahwin. Caranya ialah kita pegang dulu tangan seseorang, baru boleh kita cinta dengan perempuan. Tangan siapa pegang? Tangan juru nikah. Faham tak lagi? Lepas pegang tangan juru nikah, bini kita bercintalah dengan dia pagi petang. Faham? Sebab apa? Sebab orang yang bercinta 20 tahun sebelum kahwin, lepas tu baru kahwin, tidak lagi bercinta. Jadi biasa. Faham? Masa bercinta habis tepat lagi. Sekayu. Nampak tak? Apa benda ni? Kota tinggi air terjun, wagi langkawi. Nah, bila nikah dah mudah pergi mana-mana, pergi Sabasung ni.